cukup kecewa dengan perjalanan projek di Sabah. Ini bukan projek buat menara, ini bukan buat projek resort, ini projek air. Parti Warisan ni memang gagal kan. Aku tak tahulah sepanjang dia orang ni jadi kerajaan, apa yang dia orang buat dekat Sabah aku tak tahulah. Sepatutnya rakyat Sabah khususnya di kawasan Papar ni dah lama dah dapat air bersih. Mana tanggungjawab seorang pemimpin kerajaan? Dia geng-geng Parti Warisan pun janganlah duk ingat rakyat Sabah lupa. Lupa pasal projek loji rawatan air. Cukup kecewa dengan perjalanan projek di Sabah. Ini bukan projek buat menara, ini bukan buat projek resort, ini projek air. Keperluan asas. Sudahlah diumumkan sebagai bantuan. Ingatkan kena bagilah. Rupanya pinjaman. Disebutkan dilaksanakan paling lewat 8 bulan. Sekali 2 tahun baru projek berjalan. Apa ni? Rabu lalu saya mendengar dan meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri Petra mengenai peruntukan bagi menyelesaikan isu air di Sabah. Secara spesifik, isu bantuan segera 320 juta ini diumumkan pada Jun 2023 lagi. Saya ringkaskan kronologinya. Jun 2023 diluluskan 320.25 juta dan pelaksanaan projek dijangka 6 hingga ke 8 bulan. Mei 2024, kira-kira setahun selepas itu tiada kemajuan. Bantuan yang dikatakan segera tersebut masih tidak sampai-sampai. Julai 2024, Menteri Kerja Raya Sabah kata Julai atau Ogos proses perolehan selesai. Terbaru Februari 2025, kita dimaklumkan SST dijangka keluar pada suku kedua tahun 2025. Dan bantuan segera tersebut yang hanya dapat dilaksanakan setelah 2 tahun bukan 320 juta ya, ianya 300 juta. 200 juta memang telah diluluskan di bawah RMK 12 yang mana hanya 100 juta sahaja tambahan peruntukan yang diluluskan. Dan lagi, pengumuman tersebut berbentuk pinjaman, bukan bantuan secara one off atau grant begitu. Maksud dia kerajaan Sabah kena bayar balik kepada persekutuan. Ini pemahaman saya melalui jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri di Kamar Khas tempoh hari. Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi, saya cukup kecewa dengan perjalanan projek di Sabah. Ini bukan projek buat menara, ini bukan buat projek resort, ini projek air. Keperluan asas. Sudahlah diumumkan sebagai bantuan. Ingatkan kena bagilah. Rupanya pinjaman. Disebutkan dilaksanakan paling lewat 8 bulan. Sekali 2 tahun baru projek berjalan. Apa ni? Ini baru projek air. Belum masuk lagi projek elektrik, jalan raya, sekolah daif, fasiliti kesihatan di Sabah. Berbuih-buih mulut bercakap dalam dewan ini. Tapi balik-balik alasan yang sama sejak kena bagi. Bila projek Sabah lewat mula. Parti Warisan ni memang gagal kan. Aku tak tahulah sepanjang dia orang ni jadi kerajaan, apa yang dia orang buat dekat Sabah aku tak tahulah. Sepatutnya rakyat Sabah khususnya di kawasan Papar ni dah lama dah dapat air bersih. Ingat lagi tak projek Kogopan, LRA Kogopan Fasa 2? Ditangguhkan sewaktu siapa yang ada kuasa waktu tu? Warisan dan juga Syafiq Abdal. Daripada 2018 sampailah 2020. Sepatutnya projek tu siap 2022. Jadi kerajaan hari ini, kerajaan Madani sambung balik projek tu bagi 1 bilion untuk pastikan rakyat Sabah di kawasan Papar ni dapat air yang bersih. Dia geng-geng Parti Warisan pun janganlah duk ingat rakyat Sabah lupa. Lupa pasal projek loji rawatan air LRA ke Gopon fasa kedua 300 juta dulu. Ingat lagi tak projek ni dihentikan zaman siapa dah? Projek ini dihentikan zaman Syafiq Abdal jadi Ketua Menteri. Ketua Menteri Sabah 2018-2020 dulu. Ini projek LRA fasa kedua. Plan nak buat lama dah zaman Musa Aman Barisan Nasional dulu lagi. Sebab loji yang lama ke Gopon fasa 1 ni dia tak boleh nak cover lah. Capacity bekalan air bersih di kawasan Papar dengan Putatan tak boleh nak cover. Kena ada fasa kedua punya LRA. Plan sampailah 2018 naik kerajaan Warisan, projek ni terus tergendala. Tak dapat diteruskan. Projek itu baru masuk peringkat kelulusan. Tak start lagi tapi dalam masa 2 tahun 2018 ke 2020 yang sepatutnya kerajaan Warisan bawa projek ini, tapi langsung tak ada apa-apa tender dikeluarkan. Kerajaan Warisan tak teruskan projek ini. Jadi bila kerajaan Warisan tumbang, naik kerajaan GRS hujung tahun 2020 dulu, barulah projek ini disemak semula. Kerajaan ambil keputusan sambung teruskan projek demi rakyat Sabah.
Hari ini bawah Kerajaan Madani di federal, kerjasama dengan GRS dekat Sabah, projek LRA fasa kedua ke Gopon ini dah nak siap, almost 60% dah siap. Tapi disebabkan kerajaan warisan punya kerja dulu dihentikan projek ini, maka rakyat di Papar, di Putatan terpaksa hadap masalah air sampai hari ini. Sepatutnya masalah air ni boleh diselesaikan. Projek ni sepatut siap 2022 dulu, tapi disebabkan kerajaan warisan punya kerja, projek ni tak siap-siap sampai sekarang. Jadi rakyat Sabah kena tengok balik lah. Tengok balik dalam masa 2 tahun warisan jadi kerajaan dekat Sabah 2018-2020 dulu, ada a few projek besar, projek yang boleh bagi manfaat besar kepada rakyat Sabah ini, kerajaan warisan batalkan. Tergendala di zaman kerajaan warisan di Sabah, projek Pan Borneo Highway. Ini projek mega untuk hubungkan seluruh rakyat Sabah, naikkan ekonomi negeri. Lagi satu projek Trans Sabah Gas Pipeline, TSGP, yang sepatutnya boleh bekalkan tenaga elektrik lebih murah, lebih stabil kepada rakyat Sabah. Projek-projek ni untuk rakyat Sabah, manfaat untuk rakyat Sabah. Bila kerajaan warisan batalkan satu persatu ni, dia bagi kesan langsung kepada orang Sabah dari segi peluang pekerjaannya, infrastrukturnya, pelaburan luar apa semua. Jadi rakyat Sabah kena marah, kena ingat apa yang warisan buat dulu, apa yang parti warisan ni pernah buat dekat Sabah dulu. Jadi bila keadaan itu berlaku, Syafiq Abdal dia tahu kedudukan dia tak selamat. Dulu dia tahu kedudukan dia tergoyah, maka dia buat keputusan, dia bubarkan Don Sabah 30 Julai 2020 dulu, sebab dia rasa dia boleh menang lagi sekali kalau buat PRN. Cumanya waktu dia buat PRN itu, negara masih lagi dalam pandemik COVID-19. Sebabkan PRN Sabah yang dia buat dululah, pandemik 19 ini, COVID-19 ini merebak gila-gila, rakyat yang jadi mangsa. Hari ini warisan datang lagi ke Sabah, bawa slogan baru, Sabah, nak selamatkan Sabah, selamatkan Sabah. Soalan aku untuk warisan satu saja, nak selamatkan Sabah dari apa sebenarnya ni? Orang Sabah patut tahu pasal berita ni, sebab ini berkenaan dengan projek untuk orang-orang Sabah. Lagi-lagi di Papar ni, kantoi rupanya parti warisan gagal untuk selesaikan masalah air di Sabah. Projek loji rawatan air Kogopan fasa 2 sepatutnya siap pada tahun 2022. Tapi tergendala masa Syafiq Abdal jadi ketua menteri pada tahun 2018 sampailah tahun 2020. Nasib baiklah kerajaan Madani ambil alih projek ni, dan yang paling bagus lagi, kerajaan pusat tambah 1 bilion ringgit lagi dalam belanjawan 2026 untuk funding semua projek-projek air di Sabah. Maksudnya bukan untuk projek loji rawatan air ni je, tapi untuk semua projek air di Sabah. Jadi, sempena dengan PRU yang akan datang ni, kamu pandai-pandailah pilih calon yang peduli dengan rakyat Sabah. Kalau projek air gagal untuk diselesaikan, macam mana Sabah mau maju-maju? Jadi, laklah mengundi.